Shutdown ini cuma satu drama saja. Tapi US sebenarnya tengah hadapi banyak lagi masalah besar. Pertamanya, hutang negara US 37 trilion. Interest payment sahaja hampir 800 bilion hingga 1 trilion setahun. Inflasi, walaupun dah turun, masih lagi tinggi, especiallynya daripada sudut perumahan dan juga healthcare. Perang dagang US dengan seluruh dunia masih lagi berlarutan pada masa ini. Daripada sudut teknologi, China juga sedang catching up dengan US. Dari AI, electric battery, biotech sampai quantum computer, China sedang mengejar rapat di belakang US. Daripada sudut politik, Republican dan Demokrat makin berpecah. Tahun ini, Trump dah hantar National Guard ke Chicago, Portland, LA, Memphis, walaupun governor negeri-negeri ini membantah kerana ini melanggar undang-undang US sendiri. Seterusnya, tekanan global, China dan BRICS semakin kuat. US dah tak lagi superpower tunggal macam dulu lagi. Jadi kalau kita tengok keseluruhan perkara yang berlaku ini, China semakin dominan dalam teknologi dan ketenteraan. Manakala daripada sudut dalaman, politik US juga makin huru-hara sampai tentera dihantar ke bandar-bandar dalam negeri sendiri. Shutdown, hutang 37 trilion, inflasi yang masih tinggi, kemudian credit rating yang telah di-downgrade, BRICS, cabar US dollar. Semua ini tunjukkan satu benda, Amerika dah tak sekuat dulu lagi.